Dewan tu tuan-tuan. Pagi tadi saya lalu, bau minyak wangi macam-macam, perfume ni wangi elok. Masuk belah petang ni saya lalu tak sah sebelum naik. Bau minyak Maengko pun ada, minyak Cak Kapak pun ada, bam harimau ada, Vic Vevrak pun ada. Yang tu pasal semalam, malam Jumaat. Minyak semalam tak ada lagi. Lengoh sap belunjuk, sap sila sap belunjuk, tapi mereka setia tak berganjak duduk di situ nak dengar kepimpinan dan amanat daripada pemimpin-pemimpin kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bawa 2 beg perwakilan. Satu hak dapat hari ini. Satu hak masa saya jadi jurucakap tahun 2018. Masa BM kalah. Selepas PIU 14 kita jadi pembangkang, kita kalah tuan-tuan. Saya nak tunjuk 2 beg ni tuan-tuan. Beza dia. Ni beg tahun 2018. Tuan-tuan, saya bukanlah nak hina, bagi beg macam mana pun kita terima, kita syukur. Tapi ni India lah tuan-tuan, zaman pembangkang. Kita teringat dulu ada orang buat jual minyak angin ke kampung kan? Minyak Maengko. Tuan-tuan, tahun 2026 kita kembali kepada beg kita yang asal tuan-tuan. Boleh isi laptop. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok kepada beg ni, look like we are on the right track to come back. Dengan izin. You are right, young man, you are right. Saya marigat tu yang maklum. Terima kasih Datuk Seri Presiden Tok Mat dan Barisan Basarnas Presiden MKT yang membawa UMNO ke tahap ini buat masa ini. Saya tuan-tuan, pau kali ini dia rasa lain sikit. Sebab saya teringat, saya kali pertama jadi jurucakap tahun 2018. Ayah saya dulu masa dia sakit di Hospital Sultan Ahmad, 13 hari duduk di ward. Tengah-tengah malam ayah saya dia suka buka YouTube, dia tengok ucapan saya masa tahun 2018. Saya masa tu zaman muafakat nasional. Zaman tu